Profesor Michio Kaku, dia nak tahu apa yang sedang berlaku di dunia dan masa depan, apa yang akan terjadi. Apa yang beliau buat? Beliau menemubual 300 saintis terkemuka dunia. Termasuk Nobel laureate yang memenangi anugerah Nobel dalam bidang sains dan teknologi. Saintis terkemuka dunia. Harvard, Yale, MIT, Columbia, Oxford, Cambridge, dia temubual. Tuan-tuan, kalau anak-anak semua baca, maka Malaysia memang jauh ketinggalan. Kerana 300 saintis dunia ini sedang mengkaji apa yang akan berlaku di masa depan. Artificial intelligence, nanotechnology, quantum computing, digitalization, robotization, augmentation, virtual reality, space mining. Masya Allah, semuanya about teknologi. Jadi kalau kita bicara tentang perkara-perkara kecil, talqin, bicara tentang tentang mujassimah, bicara tentang Allah di mana dan sebagainya, itu adalah satu khilaf yang telah lama ratusan tahun. Kita ingin bicara perkara yang besar. Profesor Richard Dawkins ini adalah profesor di Oxford University. Dia Professor of Public Understanding for Science. Beliau menulis banyak buku. Dia merupakan etis. Dia tulis buku The God's Delusions. Dia sarkastiknya menyindir orang Islam. Dia kata seluruh dunia Islam pada hari ini, seluruh dunia Islam 2 bilion, cuba lawan dengan satu college di Cambridge. Cambridge ada banyak college. Satu Trinity College di Cambridge. Dia kata Trinity College mengalahkan seluruh 2 bilion dunia Islam. Trinity College melahirkan 34 Nobel laureate. Seluruh dunia Islam melahirkan 16 Nobel laureate. Itu belum University Cambridge. Itu hanya Trinity College. Dan ini menunjukkan bahawa memang kita lemah dari segi aspek teknologi, dari aspek yang lain. Dan inilah yang sedang Malaysia Madani lakukan. Jadi belia Madani mesti membudayakan ilmu.